Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Kak Asma daripada Azimi Herb. Ramai yang masih confused, yang masih keliru. Macam mana cara yang betul untuk amalkan teh Azimi? Jom Kak Asma share. Caranya mudah saja hampa. Teh Azimi ni nak minum bila-bila masa pun boleh. Nak minum pagi, tengah hari, petang, malam, boleh tak ada masalah. Nak minum sebelum makan boleh, nak minum selepas makan pun boleh. Satu uncang teh Azimi tu boleh guna berulang kali. Maksudnya hampa boleh bancuh banyak kali. Daripada pagi sampai malam, boleh ulang-ulang tambah air panas. Tak kisah berapa kali pun. Satu benda je hampa kena ingat. Bancuh teh Azimi tak boleh campur gula, tak boleh campur madu, stevia, lemon, limau, semua tak boleh. Minum kosong saja. Supaya kita dapat khasiat sepenuhnya. Senang je kan? So, siapa yang nak ikhtiar dengan teh Azimi, jangan risau. Sangat mudah cara penyediaannya. Yang paling penting, ikut cara pengambilan yang betul. Amalkan teh Azimi sekurang-kurangnya 2 kotak. InsyaAllah, hampa akan nampak perubahan yang ketara. Teh Azimi bukan sekadar teh biasa. Nak dapatkan teh Azimi, klik beg kuning dekat bawah.